Yang ni Helmi Keselamatan. Payung ni bunyi. Oh. Assalamualaikum, pergi jalan kita bersama. Saya Syahid daripada Central. Kat mana sekarang? Kita orang dekat ni apa? Stadium Sultan Abidin. Apa? Stadium Gong Badak orang panggil. Nak pergi mana? Kita je lagi nak pergi apa? Dataran Shah Bandar. Ya. Untuk event ISMB. Ramai mai kita pergi tanya seorang-seorang. Tu, ada mai, lagi nak mai. Lagi nak mai. Ini Nak buat video lah macam ni. yang ni macam kenal lah abang, dari mana bang? Abang dari mana? Saya Alostak. Alostak. Nama apa letak lah? Nama saya Rahim. 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 Saya pun tumpang kan ni lepas je. Oh, tumpang. Ni geng-geng kelajuan lah, tapi main lambat ni. Yang ni Helmi Keselamatan. Payung ni bunyi. Oh. Jadi kita geng-geng Aveta, Vanguard, Nova 125, Nova 160, Nova 250. Kita akan gerak ramai-ramai masuk ke tapak event. Ini geng tulang belakang. Geng tulang belakang ni. Kami geng pilih. Geng pilih. Cakap banyak. Ni geng-geng Terengganu. Geng Terengganu ah? Naik Fikri. Fikri, kaki jalan. Fikri. Selamat datang ke Negeri Terengganu. Ketibaan orang penting. Okey, dah makin ramai ya. Depan kita parking Aveta Nova 160. Belakang Vanguard. Sana Vanguard belakang. Nova belakang sana sebab penuh, full. Tapi motor ni memang lawa. Tengok. Tak gaduh nak make up apa sangat dah. Ui, Brembo ni. Lawa. Bang Sobri. Sihat? Okey, untuk memudahkan perjalanan kita import seorang untuk jaga parking. Nampak dia jaga parking depan mai. Jadi, sekejap lagi kita nak bagi lancar perjalanan. Jadi kita akan kumpul sini dulu ramai-ramai dekat Stadium Sultan Zainal Abidin ni. Lepas tu kita akan masuk sama-sama ke tempat event. Pok Chu. Hello. 10.30 kita on the bike. Confirm Confirm 10.30 tepat. Mana kata 10.25 untuk pakai siap. Pembangkang. Pembangkang nombor 1. Hai Budin. What's up guys? Di mana lambat kan? Orang dah tunggu aku. Itulah duduk jauh-jauh dengan kami. Okay, kita dah sampai dekat tempat event. Jadi tadi video atas motor masa duk ride aku tak ambil lah video pasal tak sesuai lah nak ambil video masa ride. Jadi kita dah sampai. Betul. Ini Aveta bagi kita parking kan? Parking. Jangan duk keras tu cakap. Okey. Alhamdulillah Aveta dapat menyediakan parking-parking untuk pemilik-pemilik Aveta Malaysia. Okey, jadi Mantap. Jadi mana nak dapat? Aveta luncur. Ya, Luncur. Ambil gambar dulu. Jadi ni parking untuk yang Aveta depan dengan bus Aveta ni depa sediakan kat kita. Alhamdulillah tak gaduh cari parking kan. Lepas tu je saja suasana dia hari ni. Kita ronda-ronda dalam ni. Sekejap lagi kita tunjuk apa yang menarik. Ni ada tayar Continental, yang tu Maxxis. Ada baju-baju sikit. Depan ni kita ada bus NVX. Tu motor-motor dia dalam tu. Motor-motor yang lawa, yang cantik lah. Ni ada X-Max biji. Froza. Depan ni Aveta, bukan Aveta, NVX. X-Max, NVX pula. X-Max. Tu pentas utama depan tu. Mari pakai motor dan makan tu boleh pergi dia. Ni jual tayar. Ya, tapi makan tu kena jagalah bos. Betul. Jangan makan-makan tinggal makan. Kita dengan bos kita. Ni motor yang masuk auto show lah. Event organizer. Event organizer kita. Abang set kita. Dulu kecil ke?
Dia ikut edisi kau. Edisi dulu besar. Dia dah malang. Orang tak kenal je event organizer. Sebab apa? Atau okey, bawakan lipat. Motor cakap. Ini ada gelang-gelang. Orang kata ada nyala. Lawa. Ada banyak gig dia. Tapi syarat dia kena bagi salam. Ya, salang dia. Tapi stiker ni dah bukan tempel di motor je. Ya. Dia Baik mana salam mai tak. Oh ya. Nak stiker mai stiker. Mari. 10 kali dah baca putih ni pagi ni saja. Mai salam dapat stiker free. Salam aku. Salam satu kali. Ni kali pertama aku rasa macam aku ni aku apa. Mantap. Dapat stiker. Ni salam dengan tu. Nak tak? Dapat stiker. Salam dengan mereka dapat stiker. Okey, alhamdulillah. Aku dah pusing nak habis lah. Panas. Jadi tak tunjuk sangat banyak benda. Jadi sekarang kami berkumpul depan Veta punya booth ni. Sekarang kita depan booth Veta. Lepas tu kita nak ambil gambar ramai-ramai. Lepas tu kita akan bergerak. Sebab nak duduk lama-lama pun tak boleh lah, panas. Lepas tu orang pun makin ramai. Jadi kita bergerak. Orang lain boleh masuk balik. Okey, rasa itu je untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.